CNY yang berharga RM999 sahaja. Untuk set combo CNY 999, apa yang korang akan dapat? Saya akan bagi korang kita punya Boston Lobster, okay? Raw Boston Lobster ni satu ekor berat 500 ke 600 gram. Yang ini guys, kita bukan bagi satu sahaja, kita bagi korang 1, 2, 3, 4 ekor lobster bersamaan dengan 2.4 kilo. Okey, yang ini guys, nak masak ni macam mana? Senang sahaja. Korang boleh steamkan 15 ke 20 minit. Lepas tu korang boleh buat kuah buttermilk, sweet sour ataupun shell out. Okey, kemudian saya bagi lagi korang kita punya cooked octopus leg. Nampak tak? Cooked octopus leg ni satu paket 200 gram. Yang ini kalau korang tengok dia warna merah, dia sudah masak. So korang nak masak ni macam mana? Korang kena steamkan 1 ke 2 minit. Lepas tu korang boleh cicah dengan sos tart. Memang sangat-sangat sedap. Yang ini saya bukan bagi satu, saya bagi korang 3 paket octopus. Memang sangat berbaloi kalau korang ambil kita punya combo. Kemudian saya bagi lagi korang kita punya snow crab. Okay, snow crab kita satu ekor berat 400 ke 600 gram. Yang ini guys, kita bukan bagi satu, kita bagi korang 1, 2, 3 ekor snow crab. Yang ini kalau korang tengok kenapa dia warna oren, dia sudah half cook. So korang nak masak ni macam mana? Steamkan 7 minit sahaja, jangan lebih. Lepas tu korang nak buat kuah buttermilk ke shell out ke pun boleh. Memang sangat-sangat sesuai. Okay. Kemudian kita bagi lagi korang kita punya Chilean king crab. Okay, Chilean king crab kita satu ekor berat 600 ke 800 gram. Yang ini sama juga macam snow crab. Nak masak dia kena steam 7 minit, jangan lebih. Sebab apa? Sebab dia dah half cook. Okay, so untuk king crab ni guys, dia beli satu ekor boleh makan 2 orang. 2, 4, 6, 8. Kalau korang beli set ni, dia lebih kurang 8 ke 10 orang boleh makan. Okey, yang ini kita bukan bagi satu, kita bagi 1, 2, 3, 4 ekor Chilean king crab kita bagi korang. Memang sangat-sangat berbaloi. Okay. Kemudian barang yang terakhir, barang yang sangat premium, kita bagi dekat korang kita punya Alaskan king crab leg. Satu ekor berat 1.3 ke 1.5 kilo. Yang ini guys, korang nak masak macam mana? Senang sahaja. Korang kena steamkan 20 ke 30 minit. Lepas tu korang boleh buat kuah sweet sour. Nak buat sambal boleh, nak buat nasi lemak pun boleh. Ikut cita rasa masing-masing. Okay. So untuk kesemua barang ni guys, kalau korang grab, boleh makan 8 ke 10 orang. Okay, yang ini set kita tak berapa lama, sampai CNY sahaja.